Negara aman pacu pertumbuhan industri pelancongan. Operasi keselamatan di Caracas, Malaysia tolak sebarang bentuk campur tangan asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 pagi. Industri pelancongan Malaysia terus berkembang dengan baik berikutan keadaan negara yang aman selain kepelbagaian kaum yang hidup dalam suasana harmoni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kepelbagaian kaum dari seluruh negeri di Malaysia merupakan satu kebahagiaan yang wajar dipertahankan oleh semua rakyat. Industri pelancongan itu suatu yang berkembang. Tapi ia berjaya kerana negara ini aman. Ia berjaya kerana semua kaum seperti yang kita lihat di sini. Dari semua negeri. Dan lalu kita lihat tadi budaya kita, seni kita, dari Perlis sampai Sabah, Sarawak, semua kaum, kerana kita bangga. Dan ini mesti kita pertahankan. We are proud Malaysians. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan pelancaran projek inovasi pencahayaan I Light You di Pavilion Bukit Bintang malam tadi. Terdahulu, Perdana Menteri merasmikan peluncuran projek inovasi pencahayaan I Light You yang bermatlamat memperkukuh kelestarian bandar. Pelancaran yang berlangsung di hadapan Pavilion Kuala Lumpur malam tadi itu turut bertujuan memperkasa kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. I Light You melibatkan laluan utama sepanjang hampir 1 km di sekitar Bukit Bintang yang bertujuan menghidupkan suasana malam bandar dengan paparan pencahayaan memukau sekaligus menyerlahkan keindahan lanskap bandar menggunakan teknologi moden dan lestari selaras dengan agenda bandar rendah karbon. Jawatankuasa teknikal ditubuhkan bagi menjalankan siasatan membabitkan insiden helikopter Superlynx TLDM yang dilaporkan melakukan pendaratan cemas di Pantai Kelebang, Melaka Rabu lalu. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata rangka helikopter berkenaan telah dihantar ke pangkalan TLDM Lumut, Perak untuk siasatan penilaian teknikal. Kita dah tubuh jawatankuasa siasatan. Jadi jawatankuasa siasatan akan ambil semua aspek-aspek siasatan lah. Sama ada dari segi dapatkan maklumat dari segi anggota sebab berlaku begitu, dan dalam masa yang sama penyiasatan dari segi teknikal kepada helikopter itu sendiri. Jadi kita akan lihat semua aspek. Adli Zahari. Siasatan akan dimulakan terhadap pengguna yang disyaki menyalahgunakan kecerdasan buatan AI di platform X, ia termasuk penggunaan teknologi yang memanipulasi imej wanita dan kanak-kanak bagi menghasilkan kandungan tidak senonoh atau memudaratkan. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA mewajibkan platform dalam talian serta penyedia perkhidmatan berlesen mengambil langkah proaktif bagi mencegah penyebaran kandungan bermudaratkan walaupun platform X bukan penyedia berlesen. Siasatan sedang dijalankan dan wakil platform akan dipanggil. Penglibatan ibu bapa, komuniti dan swasta PIBKS Kebangsaan menyambut baik hasrat Kementerian Pendidikan sekiranya cadangan untuk menyelaraskan pemakaian pakaian seragam sekolah dilaksanakan. Timbalan Pengurusi PIBKS Kebangsaan Zainul Abidin Muhammad berkata cadangan itu selari dengan prinsip asas pendidikan iaitu kesaksamaan, kesederhanaan dan fokus kepada pembelajaran bukan perbezaan penampilan. Pendekatan itu juga dilihat mampu mengurangkan beban kewangan ibu bapa. Namun pihaknya berpandangan pelaksanaannya mesti dibuat secara berperingkat dan inklusif serta mengambil kira pandangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, keperluan murid mengikut iklim, keselesaan dan kesihatan dan realiti sosioekonomi setempat. Sementara itu, menjelang pembukaan sesi persekolahan, tinjauan RTM mendapati ibu bapa mula membuat persiapan awal dengan melengkapkan keperluan asas anak-anak termasuk pakaian seragam, kasut, stokin, beg sekolah serta alat tulis bagi mengelakkan kesesakan di kedai selain membantu mengawal perbelanjaan khususnya bagi keluarga yang mempunyai lebih daripada seorang anak yang bersekolah.
Selalunya kasut sekolah dengan baju sekolah lah. Tapi kasut sekolah lah utama kot. Sebab mungkin dia pakai kelab. Kita suka beli saat awal. Sebab kalau akhir-akhir ni macam terlalu crowded. Prepare awal-awal siap-siap. Baju sekolah. Biasanya baju putih lah. Baju putih dengan kain. Kasut sekolah, stokin, beg sekolah dengan alat tulis. Kalau saya sendiri, saya akan beli secara berperingkat. First kita akan beli untuk katakanlah dalam bajet 6 bulan. Lepas tu 6 bulan yang kedua kita akan tengok balik. Kalau baju dah kotor ke, kita akan tukar yang barulah. Malam settle buku, tapi last minute lah semua janji ada cukup bajet lah. Tengok tak ada bajet, susah juga kan. So hari ni kita settlekan untuk barang-barang sekolah. Sebab 3 orang yang sekolah kan, dia sekali je lah. So kita settlekan untuk hari ni. Sebab minggu depan dah tak boleh dah, lagi ramai kan. Saya suka buat persiapan anak seminggu terakhir lah. Seminggu terakhir persekolahan baru kita akan membeli keperluan sekolah anak-anak. Tak perlu tergesa-gesa sangat lah kan? Sebab pilihan tu banyak. Banjir di Sarawak semakin baik selepas menyaksikan ramai penduduk terjejas dibenarkan pulang sejak malam tadi. Menurut laporan bencana negeri, setakat pukul 7 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS semakin menurun kepada 943 orang. Ia melibatkan 243 keluarga yang berlindung di 8 PPS. Tiada PPS baru dibuka setakat pagi ini. Berita seterusnya. Malaysia menolak sebarang bentuk campur tangan asing dalam urusan dalaman sesebuah negara, termasuk ancaman atau penggunaan kekerasan. Wisma Putra menyatakan pendirian berkenaan dalam kemas kini mengenai situasi di Caracas, Venezuela, susulan laporan mengenai operasi keselamatan yang dijalankan di ibu negara itu pada Sabtu. Keutamaan kekal tertumpu kepada keselamatan dan kebajikan warga negara Malaysia di luar negara. Dalam pada itu, Kedutaan Besar Malaysia di Caracas telah menghubungi rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu dan mengesahkan bahawa kesemua mereka berada dalam keadaan selamat dan telah dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang ditangkap semasa serangan berskala besar di Caracas tiba di sebuah pangkalan tentera di Amerika Syarikat pada petang Sabtu. Beliau dikelilingi ejen Biro Penyiasatan Persekutuan FBI ketika menuruni tangga pesawat kerajaan Amerika di Kemudahan Pengawal Kebangsaan Negeri New York. Pemimpin berhaluan kiri itu dijangka diterbangkan dengan helikopter ke bandar raya New York untuk berdepan pertuduhan pengedaran dadah. Sementara itu, Amerika Syarikat memberi isyarat membuka lembaran baharu hubungan dengan Venezuela. Ia berikutan kesediaan naib Presiden negara itu, Delcy Rodriguez, untuk bekerjasama dengan Washington. Perkara tersebut disuarakan kepada Setiausaha Negara Amerika, Marco Rubio. Menurut Presiden Donald Trump, kesediaan itu membuka ruang kepada peralihan kuasa yang lebih stabil di Venezuela. Kesatuan Eropah EU menyuarakan kebimbangan berhubung laporan mengenai kematian dan keganasan sepanjang beberapa hari demonstrasi di Iran. Menerusi satu kenyataan, blok itu menggesa Tehran supaya mengawal tindakan ke tahap maksimum terhadap penunjuk perasaan. Tegas jurucakap Ketua Dasar Luar EU, Kaja Kallas, pihak berkuasa Iran mesti memelihara hak kebebasan bersuara, berpersatuan dan berhimpun secara aman. Sukan bola sepak Liga Super, Terengganu FC gagal mengutip 3 mata di laman sendiri selepas dikejutkan Penang FC 0-2 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Dalam satu lagi perlawanan, DPMM FC menewaskan PDRM FC 3-1 di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Saingan Liga Perdana Inggeris pula menyaksikan pendahulu Liga Arsenal mencatat kemenangan tipis 3-2 ke atas Bournemouth. Aston Villa menewaskan Nottingham Forest 3-1 untuk melonjak ke tangga kedua, manakala West Ham terus bergelut apabila tewas 0-3 kepada Wolves yang semakin hampir dengan zon penyingkiran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara aman pacu pertumbuhan industri pelancongan.
Operasi keselamatan di Caracas, Malaysia tolak sebarang bentuk campur tangan asing. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.